Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera pada Maudi. So welcome back to my YouTube channel guys. So konten kali ini berbeza sikit daripada yang sebelum ni. Okay, so sekarang ni awak tidak ada seorangan, awak bersama dengan abang saya, dia berada di sebelah tu. Okay, so sekarang ni awak berada di Ceras tau. Awak nak review satu kereta, kereta idaman awak lah. Memang kalau orang lain kan dia macam Lambo lah, Ferrari lah. Macam aku minat Volkswagen Golf Mark 7 guys. Awak minat Mark 5, 6 dan 7 lah. So orang kata berdebar jugalah untuk kali ni. Sebab sebelum ni pun aku pernah review kereta Asim, siapa ingat lagi, dan kau pun kenal juga. Dan dia dah bagi dah kunci. Ini dia kunci Volkswagen. Yang ni kira GTI R apa dengan 1.4 sama ke lain? Dia tulis kat bawah. Okay. So sebelum ni aku review yang Asim, dia R, tak silap aku kan. Yang ni GTI ni first time. Dan GTI ni bukan GTI yang biasa. Dan lepas tu dia ada satu lagi kereta juga, tu pun dia jarang share. So nanti kalau diizinkan kita terjah lah. Dan owner berada di sebelah. Dia segan, dia kata. Tapi aku cakap, buat apa nak malu pakai Volkswagen kan. Patut kita yang Myvi ni segan dengan abang-abang golf kan. Dan lepas tu tanpa memasa, let's go lah guys. Aku pun dah tak sabar ni. So macam biasa, subscribe tu gratis guys. Mantap, let's go. Okay geng, so kita dah sampai dah di lokasi rahsia. Ini dia. Mal ada 2 biji kereta lah. Yang first adalah kereta idaman awak, dan second adalah kereta Suzuki Swift Sport. Betul? Suzuki Swift Sport. So engine dia yang awak tahu adalah 1.4 turbo. Okay, dan lepas tu yang aku tahu kereta ni hanya manual saja. Tapi Mal bagi tahu rupanya dia ada auto juga. So kereta ni sebab awak ingat dia macam saing-saing FL5, FK8, senang kata generation Type R lah. Type R kau nak cari auto memang tak ada, melainkan kereta tu auto kau convert kepada K20A, itu lain lah. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu kereta ni. Kita sekilas tengok lah. Okay, so masa memula aku tengok kereta ni keluar, dia hanya 2 pintu saja. Rupanya aku tengok dia macam Honda HR-V. HR-V first yang buat, tak tahulah, aku kenal first yang buat macam tu. Okay, ni dia owner dia. Dia segan sebenarnya. Need money for track day. Need money for track day Unlock jap. Okay jap, ada orang nak masuk kereta aku jap. Ada orang nak masuk kereta aku jap geng. Okay, aku unlock dulu. Dia lampu dia bukan LED. Dia apa? HID HID. Nampak? Tak apa, kita tunjuk ni dulu. Okay, so kereta ni kau tak ada buat apa-apa lagi Mal Masih standard Mal tak ada buat apa-apa lagi stok pun dia dah kira nampak racing dah guys, sebab dia white body. Okay, dia nampak white body, nampak tu. Okay, dan kita tengok bahagian dalam. Okay, Mal boleh tengok Mal dalam Okay, kunci dia ada belah sini, itu yang best. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu dia ringan geng. Okay, so first impression awak tengok seat dia. Seat standard standard dah macam fully bucket, semi bucket tau. Macam seat awak. Dan lepas tu korang tengok dia punya headrest dia yang ni tidak boleh adjust atas ke bawah, tetapi dia boleh adjust korang nak baring ke apa, dan nak ke depan ke belakang tak ada masalah. Okay, dan kita tengok sini dan tengok belakang pula. Lain macam yang ni standard. Aku rasa kau tambah lampu bawah biru pun ada tak? Okay. Yang ni sebenarnya lampu kaki. Macam ni kau tak nampak lah, tapi kalau gelap sikit dia nampak. Tapi belakang dia. Okay, aku tengok kereta ni, aku panggil macam design Myvi Gen 1, Gen 2, Proton Iris. Dia design macam apa aku nak panggil kan, kau ajar sangat, tapi dia macam design frog sikit. Dan lepas tu aku tak sangka dalam dia ni luas. Dan lepas tu dia ada seat tengah punya. Myvi tak ada Myvi Gen 3 tak ada tau. Aku tak tahulah Gen 1, Gen 2, aku rasa memang tak ada juga. Dan lepas tu selalunya model ni diorang pasang yang spoiler untuk macam rally malah. Tu sebenarnya dicipta untuk rally ke macam mana? GT Wing. Kau tengok dalam dia. Dan lepas tu yang best. Okay, sana sempit sikit tak apa aku dah. Mal boleh masuk Mal Bismillahirrahmanirrahim.
Tak apa. Okay, dia ada pedal shift. Okay, pedal shift. Dan lepas tu dia punya stand phone dia sama macam aku, bases. Dan lepas tu standard memang dapat macam ni ke aku tak pasti. Tengok macam dah tukar. Ni macam double din ke single din, aku tak pasti. Dan lepas tu tu je lah. Okay, Mal kata Mal izinkan start. Kunci pun ada dekat aku. Jom kita start, geng. Mal pun dah bagi green light untuk walk. Jom kita gerak terus sampai awak tak nak naik ni, awak nak naik golf. Okay. Dan rendah lah siap seat dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku start sekali start je. Dan bismillah. Jepun. Wow. Mati kudasai. Okay. Dia ada 360. Kedap geng bunyi dia, geng. Kedap geng. Punya design ni macam Suzuki Jimny. Sebab awak pernah naik kereta Fendi Mojo Suzuki Jimny. Dia macam ni. Dan lepas tu dia ada pedal shift. Macam biasalah kalau kau nak masuk manual, masuk sini di M. So boleh main lah. Nampak lah. Dan dia masuk di auto, N dan R reverse. Dia ada reverse camera dan P terus. Okay. Dan lepas tu dia ada sensor depan. Dan ini semua ada lane departure, ada traction, stability semua. Dan dia ada apa ni, ETC. Tak salah aku ETC. Kalau Jepun punya dia ETC. Okay, nice. Bagi aku kereta ni nice. Dan 1.4 turbo. Okay, aku dah minta izin owner, tapi aku off aircon lah. Okay, kita try rem sikit je. Ui, sedap. Ni standard tak buat exhaust lagi malah. Dah lah, kereta orang lah siap. Takut aku. Kita nak try yang sebelah tu, geng. Okay, so off semua, lampu auto dan off terus. So thank you so much. Jom kita try golf lah. Okay, geng. Ni kereta Mal, Volkswagen Golf Mark 7 GTI. Kau tengok dia punya camber dia. Cuba teka berapa camber dia. Teka je. Okay. Dan lepas tu Mal, yang depan ni apa benda Mal kat bumper ni? Dia macam ada sensor. Ada sensor. Ada sensor. Dia kat luar ada sih. Ya, betul. Yang Mark 7 semua kat luar. Kalau yang 7.5 semua dah dalam logo lah. Dalam logo Okay, dan lepas tu kau nak tahu orang tu gila ke tak, kau tengok dia. Okay. So bermakna ni jenis suka cocok lori. Cocok lori, cocok kereta, BM semua tu lah. Okay, dan lepas tu aku lupa nak share dengan korang. Mal daripada depan kalau dia cocok orang, golf standard je kan. Tapi bila dia tengok ke tepi, okay, ini apa yang kau pakai Mal? Apa yang dia pakai? Setengah kereta tu dia pasang tapi dia tak pakai. Macam awak, kalau kita tengok, kita tahu ada Yokohama. Dulu aku pakai AD09. Sekarang dah pakai Hankook. So tu orang kata, apa Yokohama tayar Hankook kan? Tak sempat nak tukar lagi, geng. Okay. Dan lepas tu kita tengok kat sini, no chill. So Mal dia admin untuk no chill. Okay, no chill ni kenapa? Kau tengok konten sebelum ni, awak dah upload. Okay. Dan lepas tu, aku jarang nak tengok Golf Mark 7 exhaust macam Satria, geng. Exhaust macam Satria. Orang kata apa? Blast pipe lah. Blast pipe. Blast pipe. Okay, dan lepas tu, okay Mal, start your engine. Kunci? Boleh? Sampai? Tak sampai tu aku rasa. Okay. Kau tengok steering dia sini. Steering 8,000 kan? 8,000, geng. Okay.
Yang penting no slipper. No slipper. No Tak slipper. tinggi optimum temp. Ha? Kereta dia jadi sluggish sikit. Oh, dia memang standard Golf macam tu ke after modified? Memang standard je. Memang standard macam tu. Dia akan bunyi lah ting. Tak, ni all time baru 51. 51 mah. Yelah. Kalau yang normal time is between 90 to 100. Ui tinggi juga. Tapi lah kereta turbo standard memang macam tu ke? Ataupun kau punya ni kira dah kategori yang hard sikit, dia punya panas je? Oh standard not. Kalau 80. masa standard dulu lagi tinggi. Oh masa standard lagi tinggi? Masa standard 100 lebih. Bodoh saya.